Nak datuk kita semua tu. Alah, macam mana ni? Macam mana? Dah. Sekarang ni tak payah nak fikir panjang. Jom, kau ikut aku balik. Aku hantar kau. Cepat dah. Jom. Budak legit jumpa dia. Boleh dikatakan semua tu dia je. Lampau. Ya, betul tu nak. Kita tak boleh diamkan aja perkara ni. Kita kena buka mata orang kampung sekarang ni. Dah lama tak berubah-ubah. Hei, orang jauh jangan rindu, orang yang dekat dengarkan teman. Orang jauh jangan rindu, orang yang dekat dengarkan teman. Alam kau ni banyak tanya lah. Jom lah. Sikit tak tangan aku, jangan tak tarik nanti putus, nanti kau nak sambung ke? Tangan aku ni mahal tau. Badan besar urat dawan. Tulang besi mana boleh putus? Kau ni. Kamu datang ke rumah aku ni, kalau tak bersebab, apa halnya? memang ada hal lah tu. Sebab itulah datang kemari. Ni tu, dipendekkan cerita. Aku nak tanya tanah tu yang dekat sebelah kedai Mustafa tu. Aku rasa aku nak gunalah tanah tu kali ni. Tempat sendiri. Kalau dah tak boleh tu tak payahlah kau datang sini bersusah-susah payah. Aku penat panggil untuk bijak. Aku sangkakan kamu berubat secara ikhlas nak menolong orang. Rupanya kamu mengambil duit orang kampung. Iyalah, akulah yang selalu menolong orang kampung di sini. Aku tak pernah minta duit sesiapa pun. Cuma Beranak tak beranak? Tapi apa tadi tu? Lela cakap perut dia bergoncang. Dia sakit tu, bentar darah depan saya tu. Bodoh, Elian pohon berangan tempat bertemu. Bila demonstrasi anak darah, maka Tuhan membawa ilmu moga bertemu di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. the songwriter